kembali lagi ke vlog. Hari ni kita dengan, sebelum ni kita dengan orang Kedah, kemudian orang Terengganu. Sekarang kita dengan orang sekejap, Iza. Kau asal mana? Kau asal mana? Orang Selangor tapi Okey. Dia cakap dia orang Selangor. Lepas tu ada tapi kat belakang. Lepas tu tergantung, tak ada sambungan ayat. So aku rasa dia orang Selangor tapi dah lama menetap di Johor. So nasib jas. Aku orang Selangor tapi parents aku bukan orang Selangor, dua-dua orang Johor. So macam mana tu? Tapi aku pun dah kerja lama kat Johor kat ni. Okey, kita bersama orang Selangor, dengan orang Selangor, dan kita berjalan-jalan di KL. So sekarang kita dah masuk hotel. Nama hotel ni adalah Intercontinental. Kita orang baru je sampai. So jadi kita sambung dalam hotel. Gym and spa level 5, Chinese restaurant, Japanese restaurant, halal level 1, coffee house, lounge, ATM machine at the lobby. So the swimming pool which hotel? The Pullman Hotel. Pullman Hotel. We have shuttle to go the Pullman Hotel. I see. Okay. How about your room? Everything's good? Yes, good. You any pillow or blanket? Okay, Alright. thank you so much. And my name is Aziz. Anything you can call me or you can call Zero. Enjoy your stay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam. Abang Aziz memang gempak. Staff Intercontinental banyak bantu, iaitu staff nama dia Abang Aziz lah. That shows how dia orang punya hospitality, dia orang level tu, sebab tu dia orang digelar antara hotel 5 star. Jadi dah hotel apa undang-undang? Undang-undang. Undang-undang apa yang kau maksudkan? Sebenarnya dia tak cakap pasal undang-undang pun, aku yang salah dengar. Dalam hotel ni ada undang-undang. Apa undang-undang dia? Entah, aku tak ingat. Dia cakap apa undang-undang hotel? Dia cakap bahasa Inggeris tau. Dia cakap pasal hutang. Oh, ya. Dia cakap pasal complimentary apa yang ada kat hotel ni. Kat situ kita ada complimentary drink. So ambil air cuma bawah tu minibar tu is actually kau kena bayar lah. So and dia beritahu lah ada wifi kat depan bawah hotel tu, ada kedai. And for macam Firmat cuma tutup sampai pukul 10. And then dia beritahu lah macam nak guna aircon, macam nak set disturb mode ataupun nak buat housekeeping, dan juga beritahu lampu kat mana semua. And also dia tanya kalau perlukan extra apa-apa, bantal ke apa, so dia boleh bagi. So tapi tak apa, tapi kita minta dia bagi extra sejadah lah. Okey, ni haram, ni halal, ni haram, ingat ni haram. Okey. Saya tak minum tiger. Makan je lah. Sekolah tapi. Atas ni complimentary, semua complimentary. Air ni free je dia bagi? Tak, minibar kena bayar. Oh ni bayar. Oh, ni bayar. Dia bila bawah nanti bila check out nanti dia akan tengok ada yang kurang ke, ada yang tambah ke lah. Oh, kalau kita ganti apa jadi? Tak tahu. Aku tak tahu. Maksudnya kita beli dekat My News air coke tu, kita minum air coke sini, lepas tu kita letak macam tu. Itu that's a good question. Also sebab orang ada trace inventory kita tak. Oh. Okay, sebelum tu kita test. Kita ada buat kaset dengan Walkman lama. Hobi baru saja kan. Buang duit. Jadi kita orang try lah barang-barang lama. Hobi baru kami, Walkman. Disebabkan kit banyak Walkman yang pakai kaset, sampai 5 Walkman. 7 Walkman yang pakai kaset. So alang-alang aku pun ada banyak kaset kat rumah, so aku pun bawa lah satu bag kaset. Kenapa dia tiba kau minat barang-barang vintage kaset? Sebab macam kamera ini tak? Tu bunyi unta tau. Terbakar. Apa? Kau pasti ke tu bunyi unta? Aku pun tak tahu, tapi bunyi macam entah, aku pun tak tahu lah. Bunyi unta pun aku tak pernah dengar ni. Arabian song. Apa ni? Girl? Barefoot Girl? Lagu pertama? Arab Jahiliah lah. Aku tak buat ni lah pula. Apa tu? Extension. Extension?
Padahal banyak benda nak kena cas kan. Kamera pun tak Tak guna. Persediaan tu penting. Kau nak cakap saya. Okay, first kita tunjuk toilet diorang macam mana. Toilet diorang ala-ala macam dah ala-ala Jepun ke. This bidet style. Boleh muat 3 orang. Apa tu? Kentut. Kan itu cuci bontot. Cebok. Ini bidet. Macam bidet ni macam Japanese-nya style toilet. Ah, Dia tak guna pipe, dia guna bidet. Ya, dia tembak ah. dia tembak. Korang kalau korang pasal mana ada ni, mana ada hose untuk Cebok. So korang kena guna. Okay, sinki dia apa yang disediakan, ada towel, cawan, Ni tahu kecil kan? towel kecil. Ini amenities untuk toilet. Dental kit, guru gigi, sikat semua lah. Gigi ada berapa? Guru gigi ada 2. Ada 2. Tak apa. Aku ada bawa 1. Okay, lepas tu ini dia punya shower lah. Macam akuarium ah. Shower dia ada 3 jenis sabun. Sabun, shampoo, conditioner. Conditioner, shampoo dengan body wash. 3 jenis. Dia nama Baldafer. Kita ni orang biasa. And kat sini ada bathtub. Swimming pool. So ada siapa-siapa bathtub sangatlah design lawa. Rasalah high class dia. Masuk orang, boleh masuk orang. Kau nak masuk ke? Tak nak. So dia sediakan towel lah. Dia towel sediakan 2 sebab ni 2 orang je. Lepas tu kalau rasa macam nak tahu berat macam mana, berat. Saya ada penimbang tu. Berapa berat kamera ni kan? Okay. Kalau kau nak silikon, Tadi kak. sambil finger lah. Tinggal kecepluk dengan dia. Okay. Korang boleh mute. Ya. Okay. Just tunjukkan sebelum kita masukkan room, sini dia ada almari. Dia ada sediakan bathrobe lah untuk korang mandi. Saya ada ni iron board, bantal ekstra kalau perlu. Aku nak Dengan memang kau kena minta tahu lah. Nak fit. Tak apa. Sakit. 300 kot. Sinilah ada barang-barang lain. Oh, ni baju mahal ni. Sini ada hair dryer. Bukan macam kau ke? Nantilah dia punya laundry bag semua bagai ada kat sini. Dia juga safe untuk kalau korang dari luar negara nak taruh pasport kan. Okay, next kita datang ke dia punya mini kitchen lah. Sini kita. Ni semua ialah complimentary, free of charge sebab dia termasuk harga bilik dengan ni semua. Namun kalau untuk minibar, ni kena bayar lah. Ambil nanti dia akan tengok, kalau tak ada nanti dia akan charge. Ini pun termasuk minibar. Betul, ini pun termasuk Bayar. Betul, kena bayar. Sambil dapat news lah. Lebih kurang kan? Okay, selamat datang ke bilik dia. Ini kira yang paling, orang kata paling level 1 lah. Saya maksudnya jenis yang kan kalau kadang-kadang kita ada supreme room, semua bagai lah, deluxe room kan. Ini kira bilik yang paling basic. Tapi korang tengok size dia macam mana. Ni katil ni single-single. Tapi kalau korang kurus-kurus kan, 2 orang muat ni. Katil dia single-single. Kat sini dia tunjuk lah. And siap ada ucapan lagi. Contoh kalau korang book hotel ni, nanti dia akan cakap, oh selamat datang. And kat sini dia ada beritahu lah, nak order ataupun nak minta ni lah, ada guide dia, boleh guna QR. By the way, just nak bagi tahu, kalau korang pasal dia tunjuk ni senang smoky room. So ni lah, dengan ruang besar untuk korang taruh barang semua bagai. And korang boleh lah taruh laptop ke apa-apa kat sini. So, and inilah view bilik kita. Hutan bandar.